Oh, macam coklat mahal ni, rugi, membazir kalau kau buang, kau tahu tak? Kenapa kau nak buang, dah expired ke apa? Ke kau gaduh dengan Amara? Aku dah tanya Amara dah. Bukan dia yang bagi ni. Aku tak tahulah siapa yang bagi. Buat-buatnya dia mandram aku, tu yang aku tak nak makan tu. Okey, tak apa. Kalau kau tak nak, jangan buang. Bagi aku, biar aku yang settlekan. Tak ada masalah. Kau biar betul. Kau tak takut ke apa-apa jadi dengan kau? Jadi apa-apa dengan kau, susah pula aku nanti. Kau ni pemikiran tu jangan kuno sangat, boleh tak? Okey, fine. Kalau betul pun dia nak mandram, yang dia tuju dekat kau, bukan dekat aku. Umi. Cantiknya Umi ubah bunga. Dah macam standard kat kedai dah. Power ya, Umi. Oh, ya ke? Cantik Alah, biasa-biasa je ni. Tak ada cantik mana pun. Tengok ni Umi cucuk sana, cucuk sini. Jadi macam ni. Lah, cucuk-cucuk macam ni je dah jadi cantik dah. Okey, macam tu Amara nak belajar ubah bunga dengan Umi lah. Alah, boleh. Umi, Amara nak tanya sikit boleh? Bolehlah, kenapa tak boleh pula? Sebelum Abang Rizky kahwin dengan Amara, dia ada berkawan dengan perempuan lain? Selalunya, pasangan yang baru kahwin ni, dia akan share dengan partner dia. Mami rasa Abang Rizky tu mesti dia cerita kat bini dia pasal gift tu. Kalau macam tu, esok dia pergi ofis Abang Riz lah. Esok? Boleh. Tapi Dian kena bawa sesuatu. Kalau Dian pergi kosong, Mami rasa Abang Rizky tu tak layan.